dapat IC. Kahwin dulu dengan warga negara baru dapat. Jangan senang-senang dapat IC. Malaysia ni bos. Sumpah, aku berharap aku dapat IC. Penat-penat aku menjilat takkan tak dapat. Ha? Apa guna aku menjilat? Ha? Hai, hello. Untuk sis ni. Dia buat screen video tentang si Amira, and then dia saja nak jatuhkan si Amira tu lah kan. Okay. Dia nak jilat sangat orang tempatan. Tentang isu IC merah, isu ini itu pergaduhan, aku no komen, aku tak nak ikut campur dan aku tak mau tahu. Ingat, korang tetap bangsa pendatang juga. Engkorang bukannya datang diambil, dikutip di sana. Tetapi kau dikutip di sini, kau sebagai apa? Kau sebagai kuli, sebagai babu. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lagi dan lagi warga Konoha begaduh sesama dengan warga Konoha di Malaysia. Malu, geng, malu. Kenapa benda-benda macam ini sering terjadi kepada orang Indonesia yang berada di Malaysia? Bahkan wanita Konoha ini rela menjilat warga tempatan Malaysia nak dapatkan IC merah. Setelah mendapatkan warga negara Malaysia, dia orang ini dah sombong dan dikeluarkan di media sosial. Akhirnya mendapatkan son ataupun mendapatkan amarah dari warga tempatan Malaysia. Ini yang melek, geng. Orang Indonesia yang bergaduh, yang dibuat gaduh orang Indonesia, yang dikutip nama Malaysia, akhirnya warga tempatan Malaysia berhak juga untuk memberikan komentar. Kita simak dulu bersama-sama. Aku berharap IC, dapat IC. Kahwin dulu dengan warga negara baru dapat. Jangan senang-senang dapat IC. Malaysia ni bos. Sumpah, aku berharap aku dapat IC. Penat-penat aku menjilat takkan tak dapat. Ha? Apa guna aku menjilat? Ha? Ha? Kan? Ingat senang-senang. Menjilat, kan? Pejabat je pun di Indonesia tu menjilat dia ada nak sesuatu. Ha? Takkan aku menjilat aku nak free. Agak-agak lah bro. Kau pun kau jilat laki kau, harapkan duit laki kau. Hai, hello. Untuk sis ni. Dia buat screen video tentang si Amira, and then dia saja nak jatuhkan si Amira tu lah kan. Okay. Dia nak jilat sangat orang tempatan, ya. Tapi yang saya cakap dekat sini guys, bukanlah saya katakan Okey. Untuk sis ni dia gini sis. Dia macam ni sis Kalau kau tak tahu cerita kau kena cari tahu dulu cerita. Apa punca kenapa aku sampai tertarik dengan si Amirah ni. Okey? Si Amirah ni selain dia mengacau aku. Amirah ni mengacau aku dulu sis biar kau tahu Dia selalu masuk dalam live aku jadi haters Kalau kau cakap aku nak menjatuhkan dia, Amirah ni siapa? Siapa dia? Aku tengok kehidupan dia kurang lebih sama macam aku juga. Tak perlu rasanya kalau aku nak menjatuhkan dia. Kalau kau cakap aku ni nak jilat sangat orang Malaysia, atas dasar apa kau nak cakap aku ni nak jilat orang Malaysia? Kau kalau tak tahu cerita, cari tahu dulu. Jangan sampai nanti aku dedahkan bukti-bukti kalau si Amirah ni mengacau hidup aku. Kita kalau bercakap tu berlandaskan bukti, kena ada bukti, fakta. Sumpah, aku berharap aku dapat IC. Penat-penat aku menjilat takkan tak dapat. Assalamualaikum. Okey, aku nak tunjuk video ni dekat orang. Walaupun video ni video lama Abang Syah pun pernah stage video ni. Orang rakam daripada live Memang kita tahu tak perlulah kau cakap kau bercanda, kau bergurau, semua orang tahu cara kau buat tu
kelakuan kau buat tu orang semua boleh baca ya. Sebab kau ni bila orang kutuk negara Malaysia, bila orang kutuk bangsa Melayu, bangsa aku ya, kau pula yang meroyan, kau pula yang meraung, kau pula yang orang cakap menyala ya, berlebih-lebih. Macam pelik lah kan. Ya, aku tahu kau cari makan dekat negara aku ya. Tapi takkanlah over sangat ya, sampai macam tu meroyan dia kan. Tapi kau sendiri yang kononnya mengkritik negara kau ya, sebenarnya kau memburukkan negara kau di negara aku ya. Kau semata-mata kau nak jadi kemaruk, nak jadi rakyat Malaysia, nak menjadi sebahagian daripada rakyat kami ya. Okey, kita tengok dulu. Of course, kami tahu kau berharap dapat IC. Kau berharap diterima oleh masyarakat kami ya. Kau berharap sangat ya, sebab kau bekerja di sini daripada parti. Sekarang dah buat RTK2, dah ada permit ya. Walaupun kau babu ya, tak kisahlah ya, kau babu ya. Menambahkan pendapatan, jual sabun ya. Aku faham ya, hidup sekarang memang susah. Kita perlukan ongkos yang banyak, sebab semua kita tahu kan sara hidup makin meningkat. Kita orang rakyat sini pun memang terasa lah ya, dengan kenaikan harga minyak ya, kenaikan harga barang-barang mentah, barang-barang runcit. Kita tahu ya, apalagi orang yang merantau di luar negara ya, yang terpaksa buat permit setiap tahun mahal, itu kena potong kredit SP lagi ya. Kita faham ya, niat kau tu kita faham. Kahwin orang sini ya, macam kau ya, awalan Kulu, ini Baruan Naga, ini dulu Diana Buncit lah, kita panggil dia Diana Bengkak ya. Ini dulu 4 orang ni kita panggil Pak Serangkai. Dia macam penyakit lah Pak Serangkai. Dulu ni diorang ni memang akrab sangat ya. Mereka ni memang akrab sangat. Si JP ni nak ikut geng-geng dia ni lah, kahwin yang dapat kahwin orang sini, dapat cop ikut wujud suami, nanti lama-lama akan dapat IC. Dia nak ikut orang-orang ni lah. Tapi sayang 1000 kali sayang lah, sebab hujan yang disangka, panas yang disangka sampai petang, tidak. Mereka sekarang dah gaduh besar macam budak-budak. Dah lah gaduh, buka aib masing-masing pula tu. Yang si JP kata dekat online agama diragui ya, sebab dia menikah bukan warga Melayu, sebab dah terdesak, dah tak laku dengan warga Melayu. Warga lain pun jadilah jadi orang Malaysia ya, tak kisahlah warga mana pun ya. Okey, yang si Baruan Naga ni dikatakan Mak Datin hidung pesek ni yang belagak ni ya. Ya, lelaki tak pandai dengan kerja kan, papasan hidup kan, tapi belagak macam Mak Datin. Yang si Gajah Buncit ni pula, Diana ni pula dikatanya kalau buat video gambar penuh muka, tak berani nak tunjuk jauh-jauh, sebab agaknya badannya tak muat ya masuk dalam. Macam-macam lah si JP ni pula dikatakan memang penjilat lah. Orang tahu dia kan, penjilat warga tempatan, semua orang tahu ya. Ya, memang kau berharap dapat IC ya, tapi kau jangan mimpi ya di siang hari ya. Kau jangan mimpi. Kau ingat senang nak dapat IC? Kau ingat zaman dulu nama nenek moyang kau nama mak bapak kau ya, ada dekat negara kami. Kau jangan mimpi ya. Kau nak dapatkan IC, kau jangan mimpi. Walaupun kau sondol lelaki warga tempatan pun ya, kau tetap takkan dapat IC ya. Kau jangan kata IC kau ikut wujud suami pun kau tak mampu, walaupun kau nikah siri, sebab kau nikah siri. Sekarang merana, siap makan hati ya. Kenapa kau tak buat video pasal wanita tempatan tu yang laki dia tak mau lepas tu? Buatlah, aku nak tengok. Ada berani tak? Memang kau tak berani kan, kau takut kan? Kau buatlah. Bukan aku yang suka lah laki warga tempatan tu, bukan aku yang tergila kan laki warga tempatan tu. Dia yang kejar-kejar aku. Ya, aku suruh lepaskan aku, dia tak mau lepaskan aku. Ya, dia yang terkejar. Kau kutuklah laki tempatan tu, kau kutuklah wanita tempatan tu juga. Ya, yang kau rampas tu kan. Aduh. Hello. Dia jilat pun laki dia. Betul tak? Yang kau jilat untuk IC, sampai kau sanggup kemaruk nak jadi rakyat Malaysia, nak dapatkan IC, kau sondol laki orang. Dah tak ada dah. Kat Malaysia ni dah mati ke duda-duda semua? Kat mana duda-duda semua? Bujang-bujang ni, bujang muda tak mungkin lah. Bujang tua-tua ni semua mana pergi?
Oh, sebab kau tak laku dengan bujang tu, bujang lapuk. Kau tak laku dengan duda. Sebab banyak lagi ya wanita-wanita tempatan yang hebat-hebat ya. Ataupun wanita-wanita Indonesia yang cantik-cantik ya. Ya, janda-janda yang cantik-cantik ya. Perempuan kan ramai daripada lelaki dalam dunia ni kan. So, kenapa dia nak pilih mak lampir macam kau kan? Betul juga, logik juga kan. Sebab tu laki orang kau sondol ya. Kesian. Laki orang tu tak mau lepaskan bini dia yang nombor 1. Nikah kau tak diiktiraf kat Malaysia, kau tak dapat job ikut dia suami. Macam mana kau nak dapat IC? Situlah aku cakap. Orang macam ni ya, yang duk bela-bela dekat negara kami, duk jilat-jilat negara kami ya. Dalam masa sama sondol ya, laki ya, menyakiti hati wanita tempatan. Orang macam ni kau orang nak support. Orang macam ni kau orang nak sokong. Warga asing yang membuat wanita tempatan merana. Kau orang tak tahu cerita yang sebenar. Mak lampir ni, dia bekerja di sini, dia nak sesuatu ya daripada rakyat kita. Sebab tu dia menjilat, dia membela. Tak logik cara kan. Engkau babu cari makan, tiba-tiba engkau membela negara kami berlebih-lebih, sedangkan kau belum lagi nikah siri macam tu ya sampai sekarang. Apa yang kapasitas kau? Okeylah Olan baru nanggok lang kulub tu, okeylah dia bela, dia kata aku membela negara suami aku tercinta, tapi dalam masa sama aku mengkritik negara bangsa aku. Engkau kau sekarang bolehlah cakap aku membela lelaki nikah siri aku. Ya, aku membela negara lelaki nikah siri aku. Kau jangan kata IC merah, jangan katakan IC biru, lambat lagi. Ya, jangan IC kelabu pun kau tak mampu, kau tak layak. Sebab kau kan, itulah semua orang buat sesuatu ada kepentingan dia. Ya, ada maunya. Ya, yang kau orang ni duk jilat dia, segelintir warga tempatan yang sokong dia. Kenapa? Saya tahu kenapa. Sebab kau orang mempunyai masalah dengan negara jiran, negara serumpun kita. Ya, sebab tu kau orang suka siapa bangsa dia sendiri yang pauk, yang hari-hari meroyan, mengkritik, ya, menyalak dalam sosial media. Of course lah, kalau kita jilat laki kita, kita harapkan duit laki dia kita. Apa salahnya? Kita jilat laki kita, kita jilat. Ya? Ya, tak salah. Daripada kita jilat laki orang. Kita kangkang ke, kita apa ke? Kita jilat laki kita sebab duit. Itu laki kita, bukan laki orang. Engkau jilat laki orang. Kau jilat bekas, bekas pinggan orang. Orang tak sempat cuci pinggan tu, orang makan tak sempat cuci pinggan, kau jilat. Kau lagi teruk, kau lagi hina. Ya, orang yang jilat laki dia sebab kau wang, tak jilat pun laki dia memang bagi wang. Kalau aku jilat laki aku pun, apa masalah dia? Laki aku halal. Ya. Daripada aku jilat laki orang curi-curi, cukik-cukik. Betul tak? Sebab tu sekarang stres. Sebab apa? Nikah tak diiktiraf dekat Malaysia. Mungkin nikah diiktiraf dalam undang-undang Islam, tapi di undang-undang Malaysia nikah kau tak diiktiraf, jadi kau tak dapat job. Kau tak dapat, lambat lagi kau mesti takkan dapat IC lah. Kalau macam ni gayanya. Ya, hari Jumaat ni babe, tapi apa boleh buat ya. Makan ketupat ni memang sedap. Ketupat ya, makan ketupat dia sedap kan. Ya, tapi kau ni memang manusia yang nakkan sedar diri ya. Sebab bintang kau memang sama macam aku ya. Jenis ego ya. Jenis keras kepala, jenis kalau cakap tu kau je yang betul ya. Semua orang lain salah ya. Tak padan dengan status kau ya. Kat negara aku tak padan dengan pekerjaan kau ya. Mulut kau tu Tentang isu IC merah, isu ini itu pergaduhan, aku no comment, aku tak nak ikut campur dan aku tak mau tahu. So, pada korang yang DM aku, tolong tak perlu DM aku. Karena DM kalian itu aku tak baca pun. Dan aku tak akan balas. Jangankan nak balas, baca pun tak. Aku tak mau tahu.
Siapapun yang DM aku langsung tak ada balas. Karena prinsipku, hidupku hanya untuk anak, suami, mak mertua. Kewajibanku sebagai istri, ibu, menantu, aku lakukan. Tapi biasalah kita manusia, ada juga kekurangan. Tak nak ikut campur apa-apa. Karena sepanjang hidupku, orang tempatan tak ada masalah apa-apa. Tak pernah pun aku dengar orang tempatan kata ini itu. Yang banyak mulut itu wargaku sendiri. Tadi ada aku buat video pun kan. Yang banyak mulut itu wargaku sendiri. Kenapa aku cakap macam tu? Contoh, aku ini kan seorang ibu yang tegas, garang, disiplin. Itu pun jadi isu di kalangan kawan-kawanku Indonesia. Kata aku layan anak macam anak tiri lah. Kata aku tak sayang anak lah. Macam-macam dia orang lontarkan kepadaku. Macam-macam dia lontarkan. Lepas tu dah tengok anakku berjaya, anakku sopan, anakku baik. Dia orang bercakap apa? Nasib baik anaknya baik. Bukan macam si Emma tu. Jahat, hati hitam. Sementara yang didik anakku tu aku. Aku itu emak yang garang. Emak yang tegas, disiplin. Tapi macam-macam cemohan bangsaku Indonesia tunding ke aku. Kata aku tak sayang anak. Sampai sekarang bila aku pergi mana-mana, pergi shopping center ke, pergi ke rumah kawan, ada aja yang bertanya, oh kamu kan yang kata orang banyak jahat layan anak macam anak tiri. Oh, kamu kan yang tak sayang anak. Oh, kamu kan yang jahat sangat, selalu pukul anak. Lagi satu, kalian tak ada takut dengan mami kalian. Mami kalian jahat kan, selalu pukul kalian, garang kan? Ada lagi yang tanya, mami garang kan? Ada takut tak? Ada lagi kawan bertanya dengan suamiku, ada takut tak dengan Kak Emma garang? Suamiku pun ketawa rilek. Buat apa saya takut? Dia mana ada garang? Bermacam-macam pertanyaan bangsaku Indonesia. Tundingan untukku. Yang kata aku ini sombong, lupa diri. Bermacam-macam. Memang di Malaysia ini yang paling jahat, yang paling teruk, memang tak semua, jangan sakit hati. Ini yang mengenali aku ya, bangsaku sendiri. Yang mulut lebih, yang suka layan gosip, yang tak boleh tengok orang lebih hidup senang. Bila tengok orang senang, biasalah. Kadang-kadang kita tunjuk rumah dekat TikTok itu berkongsi kebahagiaan. Lagi satu, kita boleh berkongsi tentang dekor rumah. Macam aku tunjukkan. Ada juga sebahagian kan kawan-kawan bertanya, Kak, cantik dekor rumah kakak. Ada upah desainer tak? Desainer ke desain? Ada upah desain tak orang desain rumah? Tak ada. Ini aku sendiri sama anak. Tapi kawan-kawanku yang Indonesia yang hati hitam, belaga asyik tunjuk rumah. Jadi soal isu ini tuh aku no comment karena aku tahu bangsaku sendiri macam mana. Kalau boleh dia saja hidup senang, kita tak boleh. Aku selalu kadang pergi dinner kan. Dia pun masuk rumah baru, aku pun masuk rumah baru. Aku pun tak ada nak cakap ini itu dengan dia. Dia buat makan-makan pun tak jemput aku pun it's okay, tak ada apa. Bila aku buat makan-makan tak jemput dia, mengamuk. Dia kata aku lupa diri, tak ingat diri. Dia tak sadar ucap kata-kata itu, tak ingat diri, tak sadar diri, lupa diri. Kalau dia kata, kamu dah lupa aku, itu kita tahu maknanya. Tapi bila aku menjawab dah kata mulutku mulut puaka, mulutku jahat, hati hitam. Padahal aku layan apa yang orang jual, aku beli. Macam tu. So, soal
ini itu tentang bangsaku aku no komen. Karena aku tahu bangsaku kayak mana. Macam mana bangsaku aku tahu. Tak boleh lihat orang lebih, tak boleh lihat orang senang, tak boleh ini itu. Kadang bila kita belanja dia ingat kita rendahkan dia. Kadang bila kita tak nak belanja, dia kata kita kedekut. Serba salah itu dengan bangsaku. Betul. Serba salah. Bukan aku nak buruk-burukkan. Memang tak semua. Jangan sakit hati. Sebahagian. Memang tak semua. Ada juga yang buat akun palsu. Bertanya yang nak menjatuhkan orang. Nak menjatuhkan aku. Nak ini itu. Macam-macam ada dengan bangsaku. So, isu ini tu aku tak nak layan. Sedangkan aku sendiri pun banyak cemohan, banyak temohan, banyak hinaan, banyak gosip dari mulut bangsaku untuk aku. Padahal keseharianku tu, aku tak usik orang. Bangun tidur, hantar anak. Kalau aku nak jogging-jogging, kalau tak aku tengok TikTok, tak ada pun aku telefon orang. Nak gosip ini itu tak ada. Tak ada langsung. Jaga anak dari dulu. Dah nanti orang menunjuk. Aku baju biasa aja, dah kata aku tak pandai bergaya lah. Ini itulah, bodoh lah, begini begitu. Kalau aku tak tahu bergaya, takkan suamiku mau aku. Suamiku kira handsome lah. Aku tak cantik. Kalau aku tak pandai berpakaian yang cantik, masa gadis dulu, takkan suamiku jatuh cinta padaku. Tapi kawan-kawanku semua kata, kalau pandang kita, kalau kita pergi dinner, pandang kita macam ni. Dari bawah sampai atas. Kita pakai beg yang murah jadi isu, pakai yang mahal jadi jealous, memang melampau. Jadi isu ini tu aku tak nak bela. Yang aku tahu hidupku, anakku, suami, mak mertua. Aku hidup tak nak usi orang, orang jangan usi aku. Itu je. Itu hidupku. Jadi soal ini tu aku tak nak peduli karena aku tahu bangsaku. Kadang-kadang ada yang pati kosongan, jadi simpanan, tapi belagaknya minta ampun. Dah nak buat orang ini tu. Banyak. Dah nak usi orang. Ramai, tapi bukan semua. Ada juga yang hidup kaya, dapat suami elok-elok. Dia orang baik, tak ada usi orang, tak ada kepo, tak ada suka cakap untuk orang. Hidup macam aku jugalah, hidup untuk anak, suami. Banyak juga kawan yang baik macam tu. Tapi kawan yang malah yang hidup biasa-biasa aja dan malah yang kosongan itu yang belagak dekat Malaysia ini. Banyak juga kawan-kawanku yang buka usaha, buka restoran, buka kedai runcit, buka bisnes ini tu yang jadi toke-toke dekat TikTok, dekat FB, punya usaha parfum lah, skincare, bagus-bagus semua diorang. Ada yang bisnes buat inilah, buka salon, spa. Diorang bagus, dia tak nak peduli hal orang. Tapi kebanyakan orang yang suka kepoh dengan hidup orang, ini bangsaku ya, yang hidup biasa-biasa aja, belaga. Yang kosongan lagi paling teruk belaga. Betul. Lepas aku buat video ini, aku up, mesti aku diserang lagi dengan benda-benda gaib. Macam biasalah. Dia orang pandai. Jadi gara-gara dia orang, semua orang Malaysia pandang orang Indonesia itu suka bomo. Jahat, ambil suami orang, begini begitu. Padahal sebahagian. Tapi aku tak kisah karena bukan aku. Kalau ada orang Malaysia cakap, aku tak sakit hati karena dia bukan cakap untuk aku. Dia cakap untuk orang lain. So aku tak nak sikit-sikit hal tersinggung selagi bukan aku yang berbuat. Tapi memang bangsaku banyak yang melampau. Banyak. Tapi duit Malaysia kau kutuk-kutuk. Tetapi ini yang kau kutuk-kutuk ni lah yang kau mencari makan jadi kaya. Konon. Ingat, korang tetap bangsa pendatang juga. Engkorang bukannya datang diambil, dikutip di sana.
Tetapi kau dikutip di sini, kau sebagai apa? Kau sebagai kuli, sebagai bambu. Faham? Kau sebagai kuli kat sini. Tak payah cakap dengan aku. Engkau orang datang, like orang Malaysia ambil kutip kau kat sana. Engkau orang adalah kuli di sini. Kau masuk sini sebagai bambu di sini. Bila kau bekerja di sini, engkau pun mula perlahan-perlahan. Perlahan-perlahan. Masuk dalam dunia orang Melayu di sini. Faham tak orang bangsa Indon? Jangan nak kata engkau orang datang di sini, kami datang secara halal. Hey, engkau orang datang bekerja walaupun kau secara legal sekalipun, SPLP kau tu pun kau dibatal kena balik sana kan? Jujur geng ya, sebetulnya saya itu dah muak tengok perangai-perangai Konoha macam ini. Di sini saya tak ikut campur, hanya memberikan sikit aja nasihat ataupun saran ya. Jadi kalau korang itu udah mendapatkan hak warga tempatan Malaysia ataupun IC merah, itu tak payah sombong, tak payah koar-koar, senyap aja, pakai sendiri, nikmati apabila mendapatkan bantuan dari kerajaan Malaysia, nikmati aja, tak payah disombongkan di media sosial, tak payah dipamerkan ke kawan-kawan, tak payah dipamerkan ke jiran-jiran. Kalau ada yang silaf cakap, nanti membuat amarah warga tempatan Malaysia. Kalau warga tempatan Malaysia nanti dah marah, betul-betul dah marah, boleh loh IC korang nanti dicabut. Dan orang Indonesia mendapatkan IC merah ataupun hak warga tempatan Malaysia itu bukan mudah. Yang mengikuti proses yang sangat-sangat panjang. Jadi ketika perjuangan korang itu semuanya dah terpenuhi, perjuangan korang dah dilalui, lalu mendapatkan IC, tetaplah rendah hati. Orang Malaysia tak marah pun orang menjadi warga negara Malaysia, asalkan punya hati, tetap rendah hati, jaga adab, jaga kesopanan. Yang membuat warga negara Malaysia itu marah kepada orang-orang Konoha, orang-orang Indonesia, yaitu kesombongannya, kurang adab, cara bergaul, cara cakapnya. Sebab di Malaysia itu menerapkan adab dan juga kesopanan, bukan siapa yang berkuasa, tapi macam mana cara menghormati dan juga menghargai orang lain, apalagi orang Melayu Malaysia. Itu sih saran saya geng, sesimpel dan sesingkat itu. Meskipun saya bukan warga negara Malaysia, tapi saya boleh merasakan apabila saya menjadi warga negara Malaysia, lalu identitas kita dibuat main-main, disombongkan macam itu, dibuat pergaduhan, pastilah kita marah. Untuk warga negara Malaysia, coba tulis di kolom komentar apa pandangan kurang mengenai hal ini. Dan mohon maaf apabila warga kami yang menyampah di negara beliau, di negara korang, harap dimaklumi dan mohon dikasih nasihat. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebaik-baiknya dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.